Kalau korang nak pakai iPhone 17 Pro tapi rasa mahal sangat, boleh angkat phone ni, Honor 600 Pro yang baru je lancar kat Malaysia. Harga dia jauh lagi murah dan specs yang ditawarkan pun cukup menarik sebab kali ni Honor dah upgrade dia sebagai flagship yang lebih proper berbanding generasi sebelum ni. Honor 600 Pro ni dikuasakan Snapdragon 8 Elite, chip flagship lama tapi masih cukup kuasa dan relevan untuk digunakan sekarang. Ia juga ada RAM 12GB dan unit dekat saya ni ada storan 512GB. Cuma yang saya perasan, bila main game berat atau push performance dia memang akan rasa suam sikit dekat panel belakang dia. Lepas tu dia juga ada bateri besar 7000 mAh dan tak ada masalah tahan 2 hari dan easily boleh dapat screen on time lebih 10 jam. Prosesor pun laju 80W berwayar dan 50W tanpa wayar. Okey, untuk bab kamera pula, hasil dia memang nice. Warna dapat natural, tak terlalu overprocess dan gambar malam pun jelas dengan detail banyak. Honor kata mereka dah upgrade night engine macam dekat flagship Magic 8 Pro dan kamera telefoto dia pun ada penstabilan sifar 6.5 jadi lebih stabil nak ambil gambar zoom jauh. Lepas tu sokong zoom sampai 100 kali. Kamera selfie dia pun cantik dan siap sokong 0.6x lagi. Untuk kaki selfie, phone ni memang sesuai lah. Okey, selain AI Image to Video 2.0 yang boleh tukar gambar ke video pendek, phone ni juga ada Magic Color. Jadi korang boleh copy tone warna dari mana-mana gambar dan kemudian ada juga Magic Pose yang boleh cadangkan pose yang sesuai berdasarkan situasi. Untuk skrin pula, skrin dia 6.57 inci jenis AMOLED 120Hz dengan bezel nipis 0.98mm dan agak cerah boleh capai 8000 nits. Speaker stereo pun sedap dan phone ni ada rating Kalis Air IP69. Dari segi perisian, ia guna Magic OS 10 berasaskan Android 16 dan kebanyakan macam phone Android sekarang, UI dia memang nampak macam liquid glass dekat iOS. Tapi apapun, pengalaman guna secara keseluruhan okey dan lancar. Secara keseluruhan, Honor 600 Pro ni memang banyak improvement berbanding Honor 400 Pro. Prosesor power, bateri besar, kamera cantik, cuma saya harap design dia lebih original dan taklah ambil inspirasi dari iPhone. Untuk harga phone ni saya letak dekat skrin. Tapi apapun kalau banding dengan pesaing lain macam Oppo Reno 15 Pro atau Vivo V70, specs Honor 600 Pro ni lagi impresif lah. Jadi apa pendapat korang tentang Honor 600 Pro ni? Kena tak dengan harga dia? Cuma komen bawah.